Dalam hal itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menggesa semua menteri, pegawai tertinggi peringkat persekutuan serta kerajaan negeri, Malap Pelaksana Dasar dan projek untuk kerap turun padang memahami setiap masalah yang dihadapi rakyat. Katanya tindakan itu juga perlu dilaksanakan semua ahli parlimen bagi memastikan setiap isu penduduk setempat ditangani dengan lebih baik secara menyeluruh. Malah pejabat awam yang kanan pun kita minta turun ke bawah. Sebab itu kita ada Sejati Madani, Kampung Angkat Madani, ya, di mana pegawai tinggi, termasuk menteri, dia tahu, dia ada disconnect, perbezaan daripada ungkapan dasar dengan apa yang kita laksanakan di peringkat bawah. Bila kita turun ke bawah, kita bincang soal pendidikan, pengangguran, dadah, kemudahan kesihatan, projek ekonomi, berapa yang menganggur. Jadi semua isu itu cuba ditangani dengan baik, kerana bila kita ada isu kita dengar, dia lain kalau kita lihat di peringkat pusat atau di Ipoh. Perdana Menteri turut menekankan kepentingan mendengar keluhan rakyat secara langsung seperti menerusi penganjuran PMR atau sesi dialog antara pemimpin dan rakyat bagi mendapatkan maklum balas perkara yang perlu diperbaiki atau ditambah baik dalam setiap projek pembangunan. Memberi contoh, Datuk Seri Anwar berkata, bila memperoleh maklumat mengenai masalah tandas rosak di kebanyakan sekolah serta isu capaian internet di institusi pengajian tinggi IPT melalui pertemuannya dengan orang ramai menerusi program menyantuni rakyat di warung makan mahupun solat Jumaat. Perdana Menteri berkata langkah itu sekaligus membolehkan kerajaan bertindak segera menyelesaikan masalah-masalah yang dibangkitkan.